Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada semua penonton, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini di Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu ATMA untuk membincangkan mengenai dua buah buku iaitu Hadi-Hadi Ana Dulu dan Seni Membaca Buku. Saya Muhammad Zarul Nafis bin Dahlan, nombor matrik 215782. Saya merupakan pelajar LI di Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Saya juga belajar di UPM dan saya menjadi moderator pada hari ini tidak berseorangan. Saya juga ditemani oleh rakan saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syamsul Ibatullah bin Sulaiman. Saya juga salah seorang moderator bagi diskusi buku pada hari ini. Dan saya juga merupakan pelajar latihan industri di UKM. Saya merupakan seorang pelajar UPM daripada Jabatan Bahasa dan saya mengambil kursus linguistik Melayu. Dan sebelum tu nombor matrik saya 216862 dan hari ini kami akan membincangkan iaitu dua buah buku. Jadi saya Saudara Nafis boleh terangkan dulu tentang buku. Selain itu kami juga tidak berdua, kami juga ditemani oleh Dr. Faizal Muhammad Musa atau lebih dikenal dengan nama penanya Faizal Tehrani yang menjadi panel pada pagi ini. Kemani ya. Sebelum memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit mengenai buku Hadi-Hadi Ana Dulu ini. Buku Hadi-Hadi Ana Dulu ini ialah karya Faizal Tehrani yang terkini, iaitu buku ini diterbitkan oleh Cereka Yasa pada hujung tahun lalu. Sebelum kita melihat isi kandungan buku ini, saya ingin membincangkan dulu tajuk Hadi-Hadi Ana Dulu ini. Perkataan Hadi-Hadi Ana Dulu ini diambil dari perkataan bahasa Turki. Yang hadi ini bermaksud mari atau ayo, mengajak. Dan Ana Dulu itu ialah wilayah Asia Turki atau lebih dikenali dengan Anatolia. Ya, betul. Buku ini banyak menceritakan tentang sosial masyarakat di Turki, khususnya Anadolu ini, dan perjalanan doktor untuk mencari satu makna kehidupan atau mencari ketenangan. Dan doktor juga banyak menceritakan tentang kemanisan pengalaman yang doktor dapat sepanjang berkelana di Anadolu ini. Jadi buku ini bukanlah satu buku travelog saja. Buku ini juga merupakan buku sastra perjalanan yang menceritakan berbagai budaya masyarakat. Kita juga boleh melihat bagaimana masyarakat asing di sana melayani orang asing dengan baik. Oleh itu, dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan menyelami bagaimana pengalaman doktor di Anadolu mempengaruhi cara doktor memahami perjalanan, kadang-kadang menjadi jalan untuk lebih memahami diri sendiri. Itu saja. Boleh. Okay, baik. Jadi satu lagi buah buku yang akan kami bincangkan pada hari ini adalah buku Seni Membaca Buku ataupun How to Read a Book oleh Mortimer Adler dan juga Charles Van Doren, yang diterjemahkan oleh Rohan Shahriar dan juga diterbitkan oleh Rumah Penerbitan Cereka Yasa, sama juga seperti buku Hadi-Hadi Ana Dulu. Jadi
seperti mana tajuknya, buku ini merupakan sebuah buku yang mengajar kita para pembaca untuk membaca sesebuah buku tu dengan lebih kritis dan lebih untuk kita menerima maklumat dan juga mungkin mempersoalkan apa yang ditulis oleh penulis itu. Jadi di dalam buku ini terdapat 4 tahap, iaitu asas ataupun elementary, penelitian, analisis dan juga perbandingan. Jadi buku ini amat sesuai lah untuk mereka di luar sana yang ingin membaca buku dengan lebih kritis dan tidak sekali lalu sekadar menghabiskan buku tersebut. Jadi untuk pembincangan pada hari ini, buku ini akan kami kaitkan juga dengan bagaimana untuk membaca buku Hadi-Hadi Anadolu ini. Okay, jadi Saudara Naf boleh mulakan. Okey, pertamanya kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Bertenang. Okey. Terima kasih Saudara Sarun Nafis dan juga Saudara Samsul Hibatullah. Mereka berdua adalah pelajar latihan industri daripada Jabatan Bahasa dan Linguistik Universiti Putra Malaysia yang menjalani latihan industri di Institut Alam dan Tamadun Melayu di bawah seliaan saya. Jadi selalunya pelajar-pelajar di bawah latihan industri saya akan membantu kerja-kerja penyelidikan saya, membantu portfolio saya di institut dan juga mereka juga akan kita bagi satu tugasan atau dua tugasan berkenaan buku, diskusi buku dalam hal ini. Jadi Saudara Zarul Nafis dan juga Saudara Samsul memilih buku Hadi-Hadi Anadolu ni, dan juga buku Seni Membaca. Kedua-duanya diterbitkan oleh Cerekayasa, Kawal Buku. Jadi itu sebab kita berada di Perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu dengan kerjasama mereka pada pagi ini. Dan kenapa kami ni pakai baju Melayu bergeria gitu kan, sebab kita dah nak masuk Ramadan, dah nak masuk berpuasa, bulan ibadah dan nak mula bukan saja berpuasa tapi juga baca Quran kan, juga menunaikan tarawih dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu rutin biasa untuk pelajar latihan industri saya. Jadi kedua-duanya akan bersama dengan saya membincangkan buku ini. Saya bukan mereka saja tanya soalan kepada saya juga nak tanya soalan kepada mereka untuk memastikan mereka telah cukup seni bila membaca. Okay. Jadi tarik nafas dulu, bertenang supaya kita buangkan kegugupan dan juga kegagapan, kegerunan dan kegentaran supaya kita dapat melayari diskusi buku ini dengan lebih tenang. Okey. Jadi siapa yang nak mula dulu? Nafis ke Samsul? Boleh saya mulakan perbincangan ini. Okey, Nafis dulu. Dalam buku ini doktor ada menyatakan bahawa Hadi-Hadi Anadolu ini bukan semata-mata buku travelog, tetapi sastra perjalanan. Jadi bolehkah doktor berkongsi sedikit apakah perbezaan keduanya dan apakah ciri-ciri yang membangunkan genre sastra perjalanan ini untuk lebih difahami oleh saya dan penonton pembaca. Okey, terima kasih Nafis untuk soalan itu. Apabila saya menyarankan penerbitan buku Hadi-Hadi Anadolu ni kepada Cerekayasa, Kawal Buku, pertengahan tahun lalu, saya beritahu mereka ini adalah sebuah buku sastra perjalanan. Jadi penerbit saya pun dia nak memastikan apakah yang dinamakan sastra perjalanan, apa pula bezanya dengan travelog kan. Jadi travelog ini biasanya dia adalah rakaman kembara dan juga perjalanan sahaja, semata-mata. Jadi contohnya katakanlah saya
berangkat ke negeri India sebagai contohnya. Katakanlah saya ke New Delhi sebagai misalan ya. Jadi saya turun kapal terbang, saya makan apa, saya ke mana. Dia macam diari. Ya? Dia sangat luaran. Kita beritahu cuaca panas, kita beritahu mungkin debu di jalanan yang kita hinggap di muka kita. Kemudian tu kita makan apa, salah makan di tebing jalan kita sakit perut. Kemudian itu apa lagi, insiden-insiden yang berlaku, itu travelog ya, yang berlaku. Kalau tidak bernasib baik mungkin dicuri ya, barangan kita, kemudian itu diganggu dan sebagainya, ataupun apa-apa sahajalah yang dalam perjalanan ya, dalam musafir ataupun kembara kita. Tetapi sastra perjalanan dia bukan sekadar travelog, sebab travelog ni sekarang ni ramai orang kembara. Tapi kembara itu dia tidak cukup seperti apa yang Pak Samad Said pernah ajarkan kepada saya, beritahu saya, iaitu dia tidak cukup merasai detak lingkungan tempat yang ia pergi, dan juga tidak cukup meresahi detak apa yang ditinggalkan di negara sendiri. Dia dua sekali datang. Ya? Maksudnya bila dia pergi satu tempat tu, satu destinasi tu, dia menyerap segala lingkungan, masyarakat, budaya, bukan sekadar makan, bukan sekadar berbual dengan sekali imbas, ringkas-ringkas dengan orang yang ditemui dalam perjalanan, tapi mungkin duduk sekali, kemudian itu berumah tangga lah, bertunggu tangga di situ, ya, dan kita mengenal hati budi dan sebagainya, sehingga kita memahami corak budaya, pola pemikiran, ya, gaya bergaya mereka berpakaian, ya, serba-serbi. Dan kalau sempat kita merasai juga ritual-ritual hari kebesaran mereka, ya, sehingga kita benar-benar memahami masyarakat tersebut, ya. Jadi dan masih sama, itu semua kita juga cuba refleks apa yang ada di negara kita sendiri dan masyarakat kita sendiri, lingkungan kita sendiri, orang Melayu, negara kita sebagai Malaysia, ya. Dan kalau ada keresahan, krisis, konflik di negara kita pada waktu itu, bagaimana kita mengatasi perasaan risau, ya, perasaan teruja kita jika insiden-insiden tersebut cenderung untuk berpihak kepada kita. Jadi itu sastra perjalanan. Jadi dia lebih sastrawi. Dia ada sebab dan akibat, dia ada plot, dia ada latar yang sangat kuat, ya. Dan dia ada karakter. Maksudnya ialah orang-orang yang kita temu tu, watak-watak kita temu tu, bila kita baca dia memang hidup dan memang dekat dengan kita. Ya, kita rasa macam, oh, ini kalau baca ni memang macam kawan kita juga. Jadi macam seolah-olah umpama kita membaca sebuah rakaman hayat kehidupan yang biasa. Jadi dia juga adalah macam seolah-olah bahagian daripada realisme, ya. Jadi sastra perjalanan ni itu sangat beza dengan travelog. Travelog ni dia umpamanya diari dan dia catatan-catatan pendek, ya. Tapi kalau sastra perjalanan ni dia mudah cerita macam inilah. Dia adalah suatu yang himpunan pengalaman yang lebih panjang berbanding travelog yang himpunan pengalaman yang lebih pendek. Tanpa menghukum travelog ni, bukan kita nak kata sastra perjalanan ni lebih deep ke, lebih mendalam ke daripada travelog. Tak, dia genre yang berbeza, ya. Sastra perjalanan ni dia lebih berpeluang untuk orang kata apa, mendalami dan mengenali lingkungan dan masyarakat tersebut. Macam tu. Jadi saya travelog ni lebih santai berbanding sastra perjalanan. Mungkin, ya, ataupun lebih mudah dikunyah, lebih mudah dihadam, ya. Macam untuk satu orang yang rasa nak pergi katakan negeri mana, dia nak pergi Switzerland bagi contoh, dia baca, dia dapat pengalaman, oh dia tahu, oh ni tempat hotelnya yang boleh dipilih, ini tempat makan yang halal yang perlu dicari sebagai contoh kalau kita orang Islam kan, di sini tempat yang boleh dikunjungi. Tapi sastra perjalanan tak begitu, dia tak beritahu kita
mesti pergi sini, mesti pergi situ, cari makan halal dekat sini. Tak, dia cerita tentang apa yang berada di tempat itu dan apa yang ditempuh oleh si pengarang. Itulah lebih kurang. Okay, baik Doktor. Jadi seperti yang Doktor kata, ia dua genre yang berbeza antara sastra perjalanan dan juga travelog. Jadi untuk saya kaitkan dengan seni membaca buku ni. Jadi dalam seni membaca buku ada menekankan tentang pembaca yang aktif bertanya, mencabar dan mentafsir. Jadi bagi Doktor, adakah Doktor mengharapkan pembaca hadiah-hadiah Anadolu ni sekadar membaca tanpa perlu banyak analisis seperti contoh travelog yang mungkin lebih santai, atau mungkin membaca dengan perlu banyak berhenti, mempersoal dan mentafsir semula teks tersebut? Sebenarnya buku How to Read a Book ini kan, seni membaca buku ni, dia adalah sebuah buku yang sangat bagus sebenarnya. Dia sebuah buku yang mengajar kita bagaimana bukan sahaja membaca sesebuah buku untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman daripada buku tersebut, buku-buku yang kita bacakan, tetapi juga ia cuba memahami konteks pengarang. Pengarang itu tulis pada zaman bila, sebagai contohnya. Apa konteks dia, sejarah dia, negara dia, sejarah peribadi dia, hayat dia, kehidupan dia sendiri sebagai seorang pengarang. Mungkin dia adalah seorang pengarang kiri atau dia seorang pengarang kanan. Ideologinya apa yang telah ditempuhnya, dan sejarah negaranya dan sebagainya. Jadi bila kita baca sebuah buku tu, saya dulu waktu saya remaja-remaja kan, kita dulu tak banyak sangat hiburan, entertainment macam hari ni, macam social media lah, segala macam lah kan. Jadi apa yang saya buat ialah kita kena membaca buku. Jadi kita lahap membaca buku tu, kita baca semua. Dan satu peringkat kita rasa macam hampir percaya semua. Maksudnya kita percaya buku-buku tu, apa yang ditulis, apa yang pengarang sebutkan dan sebagainya. Sebenarnya sampailah satu peringkat yang bila saya dah agak matang, dah masuk sekolah menengah atas, barulah didedahkan dengan seni membaca itu. Barulah saya mula, orang kata, berkelahi dengan teks yang kita baca. Berkelahi ni maksudnya kita mempersoalkan pengarang tu. Sepertinya pengarang itu ada di hadapan kita. Sepertinya pengarang itu ada dalam buku ni. Dia beritahu kita, tapi kita balas balik. Ya ke? Gitu, gini-gini kan. Jadi dengan itu saya dapat check, menyemak. Jadi apabila ada idea-idea, wacana-wacana yang disampaikan oleh pengarang di dalam buku tersebut, kita boleh pastikan bahawa adakah wacana ini selari dengan pendirian kita, sikap kita. Jadi saya tak akan terganggu contohnya membaca buku Salman Rushdie. Salman Rushdie diketahui pengarang yang pernah menulis buku The Satanic Verses kan. Satu buku yang dikatakan menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, menghina isi-isi Nabi, dan sebagainya lah, dan sahabat dan sebagainya. Jadi saya juga boleh membaca buku-buku daripada ideologi kiri sebagai contohnya, ataupun daripada ajaran-ajaran di luar daripada Islam sebagai contohnya. Tapi tanpa rasa terpengaruh, kerana kita membaca tu kita mempersoalkan, menganalisis benar atau tidaknya dan sebagainya. Tetapi banyak juga buku yang kita baca, yang saya baca, saya rasa bahawa apa yang disampaikan oleh pengarang itu meyakinkan, dan saya beralih sikap, beralih pendirian, bahawa ini adalah sebuah buku yang orang kata mengubah pendirian dan sikap pengarang, ataupun seorang pembaca. Jadi ada banyak cara membaca buku. Jadi satu bacaan ialah biasanya bacaan yang satu lapis lah, kita baca buku dan kemudian kita terima. Tetapi ada bacaan yang lebih lanjut daripada itu, ialah dia tahap ialah mempersoalkan. Kemudian tu yang ketiga tu ialah kita tulis balik dekat buku catatan kita mempersoalkan. Kadang-kadang orang conteng kat sini kan, conteng dan sebagainya. Jadi apabila pengarang itu dia menulis, dia ada pilihan-pilihan perkataan
yang sama aja dia dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Conscious, unconscious. Unconscious tu juga sebenarnya datang daripada latar belakang dia. Datang kat belakang dia tu ada benda yang menyebabkan dia pilih perkataan, ungkapan ataupun terma itu. Ya. Um, Perkataan pembelot dan pengkhianat mempunyai maksud yang keberatannya itu beza. Ya. Khianat itu jauh lebih 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 perlu dihukum, ya, berbanding dengan pembelot, gitu kan, terbabit dan terlibat dan sebagainya. Jadi pengarang itu kadang-kadang dia memilih perkataan itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi bila kita membaca itu kita tahu apa yang cuba disampaikan oleh pengarang. Jadi dalam konteks membaca Heidi Anadolu, saya ingin merakamkan pengalaman macam saudara Nafis sebutkan tadi lah, makna kehidupan, ya, penghayatan saya kepada lingkungan pada waktu saya bermusafir di Turki pada waktu di Anatolia pada waktu itu. Tetapi dia juga harus dibaca dalam konteks bagaimana saya berada di situ tercampak seorang diri, ya, terpisah daripada keluarga. Dulu tak ada handphone dan sebagainya, dan memang saya terputus hubungan dengan keluarga, ya. Ahli keluarga saya pun tak tahu saya ni ada lagi ke tak ada lagi ni dulu kat Turki ni kan. Jadi mujur tak ada bencana alam dan sebagainya. Jadi macam Turki biasa juga gempa bumi kan. Jadi dalam konteks itu juga saya cuba memahami, membawa maklumat-maklumat yang saya cerna ketika saya dulu belajar di Fakulti Syariah Muslim Malaya tentang apa itu gejala kesufian, ya? Siapa itu Badu Zaman Said Nursi, seorang tokoh agamawan di Turki, siapa itu Sulaiman Hilmi Tunahan, ya? Seorang tokoh daripada gerakan tarikat Sulaiman G. Kemudian itu juga cuba memahami gerakan Gulen pada waktu itu. Tahun-tahun saya hidup waktu itu di situ, di Turki itu, gerakan Gulen Movement atau Fethullah Gulen, ya, sangat aktif. Tak macam sekarang di Turki, ia diharamkan, ia sudah diharamkan, ya. Jadi dan pada waktu itu AKP, AK Parti adalah Wakil Ketua Parti C, yang diterajui oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pada waktu itu beliau bukan presiden lagi pun, belum lagi presiden parti tersebut, ya. Beliau baru menang Datuk Bandar Istanbul. Jadi banyak konteks di belakang itu. Saya nak membawa juga muatan apa yang saya fahami pada Turki, dan juga jadi saya cuba sampaikan dalam buku Heidi Anadolu tu. Jadi pengarang hari ini, pembaca hari ini, bila dia baca, dia akan ada konteks sendiri. Macam Nafis baca, mungkin Nafis sudah memahami tentang tarikat, maknanya lebih banyak maklumat dalam internet apa semua kan, social media, berbanding dengan waktu saya dulu. Jadi bila Nafis baca, Nafis akan membaca dengan lebih kritis. Tapi itu tidak bermaksud apa yang saya alami itu bersalahan, ya, sebab saya mengalaminya itu dalam konteks tahun-tahun hujung 90-an awal 2000 tu. Nafis membaca telah tahun 2026 kan. Jadi ada banyak tanggapan bahawa macam begini begitu. Jadi proses itu adalah proses yang interaksi zaman, interaksi konteks budaya, interaksi sejarah, interaksi politik, ya. Bayangkan kalau seorang yang membaca itu adalah orang yang bukan beragama Islam, dia baca Heidi Anadolu, dapatkah dia memahami wacana-wacana kesufian dalam buku saya itu? Mungkin dia hanya baca atau dia hanya melihat gambar-gambar aja, kan? Jadi kan itu kan lapis-lapis membaca dalam yang cuba diungkapkan oleh How to Read a Book. Saya memang menyarankan untuk membaca, terutamalah dalam era yang didakwalah banyak kajian-kajian penyelidikan kognitif. Generasi hari ini sedikit terencat, ya, kerana gangguan digital ini, ya, berbanding zaman analog. Cari buku How to Read a Book ini, ya, baca, dan ia diterbitkan semula oleh Cerakayasa Kawah Buku. Boleh dapatkan, ya, untuk bagaimana kita membaca sebuah buku dengan kritis, ya. Jadi kita ada cara membaca yang dari sudut pengalaman doktor yang saya rasa sangat penting lah, sebab kita setengah orang ni dia baca, dia
dia nak buku tu cepat habis. bukan, maksudnya ikut apa yang ideologi dia. Dia nak baca dengan apa yang sejajar atau selari dengan dia. Maksud kadang-kadang kita baca buku tu tak perlu kita setuju 100% walaupun dia hanya salah. Betul, tak mesti. Ada benda yang kita boleh kutip benar, atau ada benda yang kita boleh sangkal dan sanggah. Betul. Jadi sangat pentinglah untuk kita mengetahui seni membaca buku. Jadi Saudara Nafil tu sebentar tadi doktor ada menyebut doktor pergi merantau ke Turki ini pada akhir 90-an dan antara akhir dan awal 2000. Jadi catatan ini sudah agak lama. Jadi apakah yang membuat doktor ingin menerbitkan sebuah buku walaupun doktor menyebut bahawa kini doktor telah masuk ke dalam kota, dalam erti kata tidak lagi berpegang pada idea dan pemikiran sewaktu catatan ini ditulis. Okey. Ini soalan yang mencabar ya. Kenapa dah masuk dalam kota, kita nak mengenang apa yang ada di luar pintu sana ya, kita lebih kuranglah macam tu. Saya hujahkan bahawa Turki ini, pengalaman di Turki ini adalah pengalaman berada di pintu gerbang ya. Lepas dah masuk kota, pintu gerbang gapura di sebuah kota, bila dah masuk dalam tu, saya sudah mengalami apa yang ada di kota dan melihat apa yang ada di kota, saya sudah tidak lagi tertarik. Begitu, kita pergi dulu sebelum sampai ke bandaraya Kuala Lumpur, kita rasa nak pergi Kuala Lumpur apa yang ada itu kan. Dah sampai Kuala Lumpur tengok, oh begini Kuala Lumpur. Tinggal lama dah kan di Kuala Lumpur tu, kita I have enough Kuala Lumpur gitu kan. Jadi kita tertarik dengan tempat yang lain pula. Selalu begitu. Kenapa saya ingin menerbitkan semula buku ini walaupun dia telah menempuh zaman yang lama. Salah satu sebabnya ialah manusia apabila kita telah mengalami bermacam-macam, kita berjalan ya, melampaui destinasi yang ada, manusia akan berhenti di suatu singgahan, di suatu wakaf, dan kita akan melihat balik apa yang telah kita tempuh. Itu kehidupan manusia secara fitrah. Kan? Kita sekarang ni Nafis, saya dengan Samsul ada di alam ini. Alam manusia kita ni kan. Alam insani ni. Nanti satu masa nanti kita semua akan mati. Kan kullu nafsin za'iqatul maut, semua orang akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ni lah, alam kita ni. So kita akan pergi ke barzah. Hatta di barzah pun orang roh-roh yang ada bergentayangan ataupun di alam arwah itu, di alam barzah itu, dia dalam Quran saya sebut dia mengenang balik kan apa yang ada di alam kita. Kan kalaulah aku buat benda ni, kalaulah aku banyak masa dulu, kalaulah kan kekesalan. Jadi itu fitrahnya manusia. Jadi apabila buku ni dia tentang kesufian kan, pengalaman kesufian saya di Turki. Jadi masih ada, walaupun saya telah bergerak jauh, tapi masih ada lagi gejala-gejala kesufian yang ada dalam diri saya ya. Suka atau tidak suka, apabila saya telah sampai ke hari ini di tempat ini, di wakaf ini, saya rasa ada keperluan untuk saya lihat kembali apa yang pernah saya tinggalkan, apa yang pernah saya alami ya. Jadi dia bukan sekadar suatu cetusan memori, kenangan masa lalu untuk dikenang, itu saja. Tetapi ia adalah suatu usaha untuk memuhasabahi. Bahasa Arab sudah jadi kita melayukan kan. Memuhasabahi kehidupan yang lampau, yang dahulu, untuk menjadikan tenaga untuk bakar lagi tenaga kita untuk pergi pecut lebih jauh. Dan bila saya dalam proses menerbitkan buku ni, saya buka surat-surat lama, diari lama, tulisan-tulisan lama, memilih foto-foto yang lama yang pernah saya ketik ataupun saya ambil waktu di Anadolu dan di Turki itu.
ada watak-watak yang telah yang saya gelumangi dan gulati pada waktu itu telah pun ada yang dah meninggal dunia, ada yang telah pun um, maknanya mereka tu ada yang pelajar-pelajar saya kan di belajar bahasa Inggeris dengan saya, sekarang dah jadi seseorang, ada yang dah jadi datuk bandar, ada yang jadi ahli farmasi yang yang berjaya, ada yang dah jadi pensyarah universiti, dah ada PhD satu level lah dengan saya. Jadi ada banyak yang telah dilampaui. Tapi juga untuk diri saya sebagai seorang pengarang, apa yang sangat mustahak ialah ketika saya di Turki ini, saya menulis beberapa buah karya. Di Turki ini saya telah menulis beberapa buah karya, antaranya Surat-Surat Perempuan Johor, Adventure Symphony of Ne, ya, 1511 H Combat, ya. Dan ada satu dua juga yang saya mula merangka idea-ideanya di Turki. Jadi untuk orang yang membaca karya-karya saya, Surat-Surat Perempuan Johor, 1511 H Combat, Adventure Symphony of Ne, tidak dapat tidak, mereka harus datang dengan membaca Heidi Anadolu juga. Sebab hanya dengan membaca ini saja akan dapat memahami konteks kenapa saya tulis Surat-Surat Perempuan Johor seperti itu. Kenapa sikap saya, seni membaca buku tadi kan, kenapa sikap saya dalam Surat-Surat Perempuan Johor mengkagumi Osmaniyah sebagai contohnya. Adventure Symphony of Ne, kenapa saya menuliskan tentang halal haram ataupun nikmat syahdu ataupun bencana puaka, genre muzik tertentu, ya, kerana bila baca ini baru memahami, waktu Faizal Tirani berada di Istanbul, di Pendik Mahallesi ni, dia dengan pelajar-pelajar dia memang sedang terbuai dan asyik masuk dengan Ne ini, ya. Justru dia menulis Adventure Symphony of Ne. Dan kenapa saya menulis 15H Combat, ya, ada tenaga fatak dan futuah yang sangat kuat, ya, yang mendorong pada waktu itu kerana banyaknya orang-orang muda yang menjadi tenaga kepada gerakan kesufian. Gerakan kesufian yang ada di Turki ni, dia bukan macam duduk zikir-zikir je. Dia banyak buat kerja kebajikan, charity, ya, menerima membuat mengajarkan Al-Quran dan sebagainya dalam konteks negara Turki lah. Jadi kerana itu bila saya dah bergerak, saya nak patah balik, nak tengok. Dan saya rasa penerbitan buku ini bukan sahaja untuk diri saya jugalah, tapi juga untuk pembaca-pembaca tegar saya memahami saya gitu. Jadi saya banyak jawab. Jadi untuk memahami buku-buku doktor seperti 1511 H Combat, Surat-Surat Perempuan Johor, perlu dapatkan buku ini untuk lebih memahami itu untuk buku-buku tersebut. Jadi boleh dapatkan buku ini di kawah buku. Boleh dapatkan di kawah buku. Okay. Secara dalam talian boleh. Baik. Jadi kita tahu buku ini baru sahaja diterbitkan dan merupakan penulisan lama doktor kan. Jadi soalan saya, setiap penulis apabila menulis menurut buku Seni Membaca Buku ni, dia bermula dengan satu persoalan. Jadi apa persoalan utama atau mungkin juga permasalahan yang doktor cuba rungkai melalui pengembaraan ke Anadolu ni? Macam mana? Apa yang? Maksudnya untuk apa yang doktor cari atau apa yang doktor cuba rungkai. Doktor pergi ke Anadolu ni. Jadi setengah orang dia cuba untuk mencari sesuatu kan, dia pergi ke sesuatu tempat untuk mencari sesuatu yang mungkin tidak boleh diperolehi di tempat lain. Okey. Ini soalan Gen Z. Dia waktu itu apa yang maksudnya ialah kenapa pergi Turki lebih kurang gitulah kan. Nak cari apalah gitu kan. Apa kau nak cari di sana? Itu kan orang tua gitu kan. Jadi duduk lama-lama lah pula tu kan, tak balik-balik gitu kan. Okey. Sebenarnya sebagai seorang pengarang, seniman,
Saya ni antara guru-guru saya waktu menulis dulu ialah Syahnun Ahmad, ya, Samad Said, ya, Zahra Nawawi. Mereka ni semua maha guru, bukan sekadar guru, maha guru. Ya, ada satu pelajaran yang mereka beritahu yang saya ambil daripada saya ialah kembara. Dia kata pengarang boleh tumbuh bukan sahaja tumbuh dengan membaca, tapi pengarang juga akan tumbuh dengan mengembara. Jadi kembara sangat penting, ya. Kembara musafir sangat penting untuk seorang pengarang. Jadi kembara ni bukan kembara badan, bawa badan pergi satu negara je, tapi juga kembara dari sini. Ya. Sini dengan sini, ya, juga kembara. Jadi apa yang berlaku ialah saya dalam waktu saya usia remaja, bacaan-bacaan saya itu, kekaguman saya itu adalah kepada Osmaniyah. Ya. Saya pelajar sekolah agama. Kemudian itu saya masuk Fakulti Syariah Universiti Malaya, ya. Itu degree pertama saya, ijazah sarjana muda saya dalam bidang syariah. Jadi bahagian peradaban Osmaniyah itu lekat, dan salah satu yang menjadi kesedihan kepada umat ialah jatuhnya ataupun hancurnya tamadun Osmaniyah itu, kerajaan Islam Osmaniyah itu, kerana perdayaan ataupun pengkhianatan dan pembelotan umat tertentu, dan jadi hancur di tangan Barat itu kan. Dan kemudian itu umat Islam dibidak-bidak, dicaturkan oleh kuasa-kuasa besar dunia. Jadi untuk memahami itu tidak cukup sekadar saya membaca buku. Dia mula dengan seni baca buku lah. Saya baca buku-buku tentang Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid II, Sultan Muhammad Al-Fatih, kan? Tapi saya tidak cukup puas. Saya rasa macam ada sesuatu yang di luar sana yang saya ingin memahami. Apa punca kejatuhan Osmaniyah? Cukupkah kita salahkan satu dua orang manusia dalam sejarah? Takkanlah sehebat itu manusia itu ataupun sejahat itu manusia itu, hebat atau jahat, boleh menjatuhkan satu peradaban yang sudah ratus tahun. Kalau di akarnya kuat, kita congkil macam mana pun, pokok tu tak akan boleh dicabut. Jadi tentu ada kesalahan-kesalahan. Jadi atau kecuaian. Jadi apa yang ada dalam kepala saya ialah bagaimana untuk kita, saya sebagai pembaca, saya sebagai pengarang, rasa tercabar untuk pergi ke sana dan memahami keadaan itu. Ya? Dan saya tahu bahawa kalau saya duduk lama, bukan touch and go, ya, saya akan dapat memahami ini, dan saya yakin bahawa saya akan dapat banyak juga ilham untuk menulis. Jadi pergi itu, saya tahu bahawa saya akan bukan sahaja dapat mencari, tapi akan menemukan juga dapatan-dapatan baru, bahan-bahan lama yang boleh dipugar kembali, ya, memahami sejarah, ya, dan menghayati agama, ya, mengertikan lingkungan dan persekitaran. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi itu hubungannya dengan seni membaca itu yang mendorong saya bawa ke sana. Dan saya rasa bukan saya aja, ramai je orang yang dia baca buku Pramoedya Anantatur sebagai contohnya, sastrawan Indonesia, akhirnya dia kata macam dia shock lah dengan siri buku Pramoedya Anantatur ni. Apa kata kalau dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke hutan kayu untuk lihat rumahnya Pram, untuk memahami lingkungan Pram itu, arwahnya Pram, untuk memahami, ya. Jadi ini jenis pelancong turis yang membaca. Jadi ada pelancong atau turis yang berbelanja. Kalau dia berbelanja, dia akan pergi mana? Dia akan pergi Tanah Abang kot, gitu kan. Kalau ke Jakarta, dia pergi shopping lah. Tapi jenis orang yang membaca, yang mengikut seni, dia akan rasa dia macam baca Pram, jadi nak pergi situ. Saya dulu baca Kunto Wijoyo dengan banyak. Saya nak pergi Jogja, nak memahami kenapanya Pak Kunto boleh menulis sebuah novel, atau bukan sebuah novel, banyak novel dengan belakangnya itu adalah
budaya kejawen yang kuat, budaya Jawa yang kuat nak memahami. Jadi kenapa dia banyak gunakan lambang dalam novel dia? Novel dia penuh dengan lambang. Kita nak kena kerja kita how to read the book, menganalisis dan merungkai lambang-lambang daripada novel Pak Kunto Wijoyo tu. Jadi semua orang ada keasyikan kita sendiri. Salah satu keasyikan saya ialah bila saya baca, saya rasa saya nak pergi tempat tu dan saya nak memahami. Jadi sangatlah mendalamnya pengalaman membaca saya tentang Osmaniyah itu membuatkan saya ingin rasa pergi ke Turki, menceburkan diri dan meleburkan diri saya di dalam lingkungan dan budaya tersebut untuk memahami. Jadi itulah timbulnya tadi perbezaan berada di luar kota dengan di dalam kota. Macam tu. Jadi itulah tujuan doktor ke sana, bukan sekadar pergi untuk mengambil bersiar-siar, bukan ambil angin. Jadi lebih kepada untuk bukan cari girlfriend. Jadi lebih kepada untuk mempelajari budaya mereka dan juga memahami dengan lebih mendalam tentang kerajaan Uthmaniyah ni. Jadi sama juga lah macam saya juga dulu saya minat dengan sejarah Sultanan Melaka. Jadi dulu masa kecil bila pergi tu macam doktor cakap tadi cuma touch and go je. Jadi bila dah besar ni kita pergi tu kita nak mendalami, nak lebih memahami. Lebih memahami. Jadi bila orang berspekulasi ini tapak Istana Melaka, ini tapak masjid lah apa sebagainya, jadi kita nak tengok sendiri macam mana rupa tempat tu dan juga mengalami sendiri binaan-binaan penjajah yang telah menjajah Istana Melaka tu lah. Okey, Samsul baca buku Seni Membaca Buku ni kan, sebagai pembaca seni membaca buku ni, bagaimana Samsul rasa buku ini menambah kualiti pembacaan saudara Samsul? Okay. Jadi sebagai pada saya sendiri, sebelum ni saya membaca dengan lebih orang kata lebih pasif. Maksudnya saya membaca sekadar lalu macam tu je. Dan sekadar orang kata sekadar mengetahui contoh bila saya baca tentang Kesultanan Melaka, siapa tokoh ataupun apa yang berlaku. Jadi dia sekadar macam tu je. Tapi bila baca buku tiap sejarah je lah. Jadi bila saya mentelaah seni membaca buku ni, saya dapat melihat dari sudut pandang yang lebih luas lah tentang Kesultanan Melaka, sebab kita perlu memahami dengan lebih mendalam tentang watak-watak atau tokoh-tokoh yang ada pada zaman tu, pada zaman kejatuhan tu. Dia lebih daripada sekadar orang kata kekalahan Melaka tu mungkin kerana kelemahan pemerintahannya dan sebagainya, tapi dia lebih luas. Jadi dia masalah kejatuhan Melaka tu dia lebih daripada itu. Jadi bila saya baca dengan seni membaca buku ni, saya cuba menganalisis lah masalah-masalah yang timbul yang menyebabkan jatuhnya Kesultanan Melaka ni. Jadi pada saya, ia membantu saya untuk memahami atau melihat sejarah Melaka ni dengan lebih luas daripada sebelum ni. Mungkin dia sekadar sekali lalu macam tu je. Mungkin saya boleh anjurkan juga kepada Samsul ataupun pembaca buku, seni membaca buku ni. Dia begini, dia bukan sahaja kita membaca dan menganalisis tau sebenarnya. Tapi satu juga di peringkat yang lebih mendalam, orang kata lebih deep itu kan, ialah kita dah mula membandingkan dan menggandingkan. Contoh bila saya baca buku dalam konteks seni membaca buku ni, saya baca buku Hamzah Hussein sebagai contohnya, seorang pengarang Malaysia lama. Bila saya baca, saya kata, oh, ini karya ni ada rasa seperti rasa syok lah baca.
Tapi ada rasa satu rasa yang macam cepat saya atau lekas saya rasa terlupakan apa isinya. Ya. Bila saya baca, akhirnya saya sedar bahawa ini orang ni datang dalam konteks bahawa dia percaya kepada gagasan seni untuk masyarakat. Ya, pada waktu dulu ya, ada asas 50. Tahu, ini sejarah kesusastraan Melayu, tahu kan? Ini pelajar UPM kan. Jadi ramai kawan-kawan saya kat sana gitu kan. Jadi dia ada asas 50. Kalau asas 50 ni dia datang mewakili seni untuk masyarakat. Ada dia punya orang kata apa, rival lah, pesaing dia yang percaya kepada seni untuk seni. Jadi bila kita baca seni untuk seni ni, saya rasa macam begini cara mereka. Tapi sebab kita dah naik makam seni untuk membaca tu, bukan sekadar menganalisis, kita nak juga membanding dan mengganding. Okey, yang seni untuk seni ni macam mana dia tulis? Mulalah kita pindah baca Awang Sarkam, baca Usman Awang, baca Esa Mat Said di hujung asas 50 tu, baru kita tahu seni untuk masyarakat ni pula begini. Dia menulis dalam keadaan bahawa ada pengertian-pengertian dan juga perlawanan-perlawanan yang ingin dihantarkan. Dia bukan sekadar melepaskan nikmat membaca itu sahaja. Jadi maksudnya kita bila membaca tu, kita nak naik satu lagi level. Macam Samsul baca buku tentang Kesultanan Melayu Melaka kan, kena cari lagi buku yang deep lagi pula, yang mencabar tanggapan ataupun hujah-hujah yang mengatakan bahawa Kesultanan Melayu Melaka ni jatuh gini-gini, berjaya begini-begini. Jadi bukan dia, maknanya dia akan beranak pinak bacaan kita tu. Itu salah satu yang indahnya membaca lah, yang sebenarnya kita mesti kembalikan. Sangat menakutkan bahawa generasi akan datang ini tertinggal kemahiran ini. Soalan seterusnya, Doktor. Ya. Dalam buku ini banyak doktor menulis pengalaman doktor. Jadi tadi doktor pun ada bagi tahu pemahaman Safiyah itu masih melekat pada doktor. Jadi selain itu, apakah bahagian-bahagian dari Anadolu ini yang masih bersisa pada doktor, dan bagaimana Anadolu ini membentuk doktor menjadi doktor pada hari ini? Macam saya sebut tadi lah, bila saya dah bergerak, saya dah duduk di satu wakaf, saya nak kena mengimbau kembali untuk melihat apa yang telah saya tinggalkan, apa yang telah saya tempuh gitu kan. Jadi bagaimana Heidi Anadolu ini, pengalaman di Anatolia ini membentuk dan mewarnai perjalanan career saya lah sebagai seorang seniman, sebagai seorang pengarang, mungkin sebagai seorang sastrawan. Saya satu orang yang percaya kepada konsep hijrah. Tapi hijrah di sini bukan mesti maksud hijrah itu macam saya sebut tadi lah, beralih badan. Kita belum ada cukup. Saya hanya percaya hijrah ni hanya perlu dilakukan kerana agama. Jadi kalau tak ada apa-apa yang sangat menekan kepada din kita di sini, agama kita di sini, tak perlu pun berhijrah. Hijrah atas ekonomi, selalunya saya percaya tidak akan mencapai matlamatnya. Maksudnya ialah kalau orang tu dia pindah kerana dia nak cari mata pencarian yang mungkin lebih baik ke di sebuah negeri, saya kurang percaya itu. Ini kalau saya lah, sebab kita selalu rasa bahawa di halaman sebelah sana rumputnya lebih hijau, tapi bila kita sampai ke sana rupanya tanah batu rupanya. Nak patah balik ke negara kita dah tak boleh ya. Ada je ramai saya baca gitu. Jadi nilai materi atau ekonomi itu dia tidak lekat, dia tidak lama. Sebab kita sudahnya kita akan mati juga gitu kan. Jadi kembali kepada konsep hijrah tersebut, saya percaya kepada hijrah iaitu kita mestilah memahami sesuatu idea, gagasan, kemudian itu kalau kita suka dan memang sebati dengan diri kita, kita akan kekal lama di situ. Tapi kalau dia akhirnya ternyata
tidak lagi menggugah, perlu ditinggalkan. Tapi untuk sampai ke proses perlu ditinggalkan itu, saya kena tempuh tu dulu. Kan? Nak sampai ke Perlis, Nafis daripada mana? Perlis. Bunyi macam Perlis ni. Kan? Kena tempuh mana? Jalan mana yang kena tempuh? RNR mana yang kena sampai dulu? Gurun. Kena singgah dulu di maknanya kena lalulah gurun tu. RNR gurun tu nak pergi buang air ke, basuh muka ke, ataupun situ jual apa? Ada macam-macam kedai buah. Ada nak beli buah ke apa kan? Pergi Perlis ni nak beli mangga apa tu? Mangga apa? Harum manis. Nak bawa balik ke Kuala Lumpur. Itu kan. Jadi harus singgah di gurun dulu. RNR gurun. Jadi kalau tak tempuh gurun tu tak tiba ke Perlis tu. Jadi mereka naik kapal terbang, tapi itu cerita lain lah kan. Itu pilihan pengangkutan yang lain. Tapi ni cerita naik kereta lah kan. Lebuh Raya Plus gitu kan. Jadi kena tempuh gurun baru sampai ke Kuala Perlis ataupun Perlis ya. Jadi untuk sampai ke situ, untuk saya lompat kepada sesuatu yang lain, saya percaya bahawa saya kena menyelesaikan dulu kekaguman saya ini kepada Osmaniyah, kepada Turki ini. Saya kena habiskan. Saya kena selesaikan. Saya kena duduk kat sana, saya kena kenal manusianya, saya kenal sejarahnya, budayanya. Kemudian tu baru saya boleh macam, okey dah, saya nak bergerak ke lain pula. Barulah saya boleh move on, orang kata gitu kan. Jadi bagaimana ia meletakkan diri saya hari ini, ya. Tentulah ia sangat memberikan kesan yang besar sebab ialah bacaan saya hari ini ni sebenarnya adalah datang daripada ataupun bacaan ataupun diri saya sebagai seorang pengarang ini datang daripada saya dah menempuh perjalanan tersebut. Ini sebagai analoginya. Tapi kan ada satu yang menarik untuk saya kongsikan ya. Mungkin saudara Azan kawan buku juga boleh perhatikan gitu ya. Ada suatu Edward Said. Kenapa Edward Said? Kenal? Okay, Edward Said ni dia banyak tulis tentang orientalisme ya. Tak apa, kalau kamu sambung belajar master PhD, Edward Said antara bacaannya tentang postkolonial yang penting ya untuk kita gelumangi dan geluti untuk kita fahami. Edward Said ini dia terkenal dengan buku tentang orientalisme dan sebagainya. Tapi kan ada satu buku Edward Said yang tak diketahui orang. Dia macam buku terakhir dia lah. Macam Syed Hussein Alatas, arwah almarhum, orang baca tentang rasuah, buku dia tentang demokrasi, buku dia tentang keadilan sosial, Syed Hussein Alatas kan. Tapi orang terlepas pandang buku dia yang antara buku dia yang terakhir kot, Cita Bencana, Cita Sempurna Warisan Sejarah. Saya nak patah balik kepada apa yang Edward Said sebut. Edward Said ada sebuah buku tajuk dia On Late Style. Berkenaan dengan style yang di hujung. Mungkinlah begitu kan kalau diterjemahkan. On Late Style. Ya. Orang kenal dia tentang pakar orientalisme, kemudian tu pasca orientalisme, tentang Palestin dan sebagainya. Tapi ada sebuah buku yang hampir dilupakan. Buku tu nipis je, On Late Style. On Late Style tu ialah dia cerita tentang, sebenarnya Edward Said kata bahawa kita selalu membaca karya-karya orang pengarang tertentu, kita akan rasa kagum dengan karya-karya awalnya yang dianggap berjaya. Hari ini kita baca Shah Nun Ahmad, Ranjau Sepanjang Jalan, Tunggul-Tunggul Gerigis, apalagi karya Shah Nun yang lama-lama, Seluar Menodak Baung, kemudian tu Ibu Sampai Takah 3, ini semua cerpen, itu cerpen kan. Tapi kita akan anggap bahawa ini karya puncak Shah Nun, dan kita akan anggap yang belakang-belakang ni karya-karya dia yang terakhir ya, karya-karya hujung-hujung Shah Nun Ahmad ni sebelum dia meninggal dunia ni sebagai satu yang tidak penting, tidak puncak. Tapi Edward Said dalam buku On Late Style tu dia kata
Nah, tidak. Dia kata, karya dia yang hujung ni, dia adalah lebih ikhlas, lebih jujur, dan dia telah menempuh kesempurnaan. Karya yang awal-awal tu, yang dianggap puncak itu, dia adalah karya yang bikinan. Sebab dia sedang gelora, sedang berada di puncak. Jadi dia keinginan untuk menciptakan itu terlalu banyak. Jadi ada sampingan-sampingan, masukan-masukan yang membentukkan dia tidak menjadi cukup asli, tidak cukup jujur, tidak cukup ikhlas. Bila dia sampai di puncak tu, kita anggap dia dah menurun kan. Tapi di situ dia telah melepasi bahawa melepasi gapura tu, gerbang tu. Jadi bila di hujung tu, dia dah mula reda, dia lebih memikir, lebih bertenang, lebih tidak tergesa, memikirkan, jujur, ikhlas. Jadi Edward Said menekankan bahawa karya yang hujung-hujung tu, On Late Style, dalam bukunya On Late Style tu, lebih wajar untuk difahami, dibaca, dimengertikan. Jadi meletakkan diri saya dengan konteks Heidi Ana dulu itu ialah untuk memahami Falsatirani Mutahir ini kan, dia perlu tempuh ni dulu, era puncak ni dulu, sampai ke Perlis nak kena turun gurun dulu. Kau dah jauh jawapan ni, Dok. Okay. Tak tahu faham ke tak pembaca. Okay. Jadi sedikit sebanyak pengembaraan Dr. Gana dulu ini mengubah cara penulisan Dr. Okey, saya nak tanya Nafis. Nafis sendiri sebagai pembaca Heidi Ana dulu kan, baca pertama kali, apa yang Nafis rasa penting ataupun boleh dikongsikan dengan pembaca buku ni sebagai seorang pembaca lah kan. Apa Nafis ni rasa macam apa yang saya perolehi dari buku ni. Sepanjang saya baca buku ini, saya memperolehi banyak pemahaman. Selain itu, saya dapat merasai apa yang doktor tulis dalam buku ini. Saya juga dapat merasai pengalaman yang doktor alami itu. Itu merupakan salah satu kelebihan sastra perjalanan yang disebutkan oleh doktor tadi. Setelah itu, buku ini juga mengajak saya merasai bukan saja tempat-tempat menarik di Turki, tetapi juga suasana batin yang ditulis, iaitu kesunyian, pencarian makna hidup dan hubungan dengan masyarakat setempat. Jadi pandangan saya tentang buku ini ialah ia bukan satu buku pelancongan atau buku travel yang biasa. Ia merupakan karya sastra perjalanan yang menggabungkan naratif pengalaman yang sebenar, pengamatan budaya dan puisi, sehingga saya dapat merasai perspektif baru tentang bagaimana pengalaman perjalanan boleh membentuk pandangan hidup dan kesedaran diri kepada pembaca. Ada rasa nak pergi Turki tak? Selepas saya baca buku ini. Okey. Dan sebelum saya baca buku ini, saya hanya merasakan Turki adalah sebuah negara untuk pergi melancong tanpa perlu mengenal budaya. Jadi selepas saya baca buku ini, saya lebih tertarik untuk mengenali banyak budaya yang berada di Turki. Baik. Baik. Seterusnya doktor, pada bahagian retrospektif, doktor menyatakan tidak lagi percaya kepada banyak perkara yang pernah dilihat di Turki. Jadi adakah ini bermakna kebenaran dalam buku ini bersifat sementara, dan apakah kepentingannya untuk pembaca hari ini? Apa yang saya lihat tu saya tak percaya tu, dia mungkin dalam konteks yang tertentu. Dalam konteks saya berjumpa dengan manusia-manusia yang ada, pengalaman hidup saya, emosi saya,
dalam banyak keadaan tidak berubah sebab saya berurusan dengan manusia kan. Hablum minan nas ni kan. Jadi saya engagement saya dengan manusia, dengan ibu bapa angkat saya, ya, dengan adik-adik angkat saya, dengan kawan-kawan saya yang saya akrab pada waktu itu, dengan pelajar-pelajar saya ya di Syifa Mahalisi pada waktu itu. Jadi saya itu tidak begitu berubah, ya. Tapi ada tanggapan-tanggapan tertentu yang contohnya ialah percaya kepada um, binaan-binaan naratif-naratif tentang kehebatan Osmaniyah sebagai contohnya, tanpa mempersoalkan secara mutlak dan bulat-bulat. Itu saya telah berubah, saya telah berangkat daripada poin itu, bahawa dulu saya baca buku, kita boleh menyalahkan tokoh-tokoh tertentu kerana kejatuhan Osmaniyah. Dia tidak semudah itu. Dia jauh lebih rumit. Ya. Macam saya sebutkan bahawa beribu tahun sebuah peradaban, dia tidak akan tercabut akarnya tanpa ada landaan eksternal dan juga daripada bawah. Ada yang menggerigit akarnya di bawah itu menyebabkan ia tumbang. Jadi ada yang tidak kena, ada yang tidak tercapai pada umat itu sendiri yang menyebabkan ia roboh, peradaban itu roboh. Dan contohnya tanggapan saya tentang kekaguman saya tentang Osmaniyah apabila saya pergi ke istana raja-raja Sultan Turki sebagai contohnya kan. Ada yang saya rasa ini bukan caranya Nabi mengajarkan. Kemewahan pada istana tersebut. Ini dipanggil khilafah Islamiah ni. Pemerintahan Islam ni. Mangkuk tandas pun emas ni. Kan? Jadi, saya nak fikir macam mana nak duduk atas ni. Buang air. Macam emas ni itu kan. Jadi, Nabi tak marah ke kan? Fatimah tu Zahra marah ni itu kan. Anak Rasulullah Fatimah tu Zahra, Sayyidatina Fatimah tu Zahra hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, dalam keadaan sangat miskin, ya. Orang yang dah tebusan tawanan perang datang, dia puasa tawanan perang ketuk pintu, buka, dia tak makan masa bagi ke orang pula gitu kan. Jadi ini anak Nabi, ini sekarang raja je, umat Nabi Muhammad kan. Jadi ada pergerakan-pergerakan tertentu yang mana waktu itu saya sanggah dengan pelajar saya. Ada seorang pelajar saya yang sangat rapat dengan saya, Sezgin, Dr. Sezgin sekarang. Saya selalu kata dalam buku ni ada hadiah ni. Saya kata ini bukan lambang kemewahan, ini bukan lambang Islam gitu kan. Dia hujahkan kata kemewahan ini penting sebab nanti bila tamadun luar datang lihat gitu, tengok Islam hebat gitu kan, maka tak orang hormat gitu kan. Tak seperti itu. Kalau itulah jalannya, tentu Nabi telah pun terima kemewahan yang ditawarkan oleh musyrikin Mekah. Kenapa dia nak susah-susah pergi berhijrah ke Madinah dan sebagainya? Dia terima je harta yang Abu Lahab, Abu Jahal segala nak bagi, Abu Sufyan nak bagi tu. Kaya dah, lepas tu sebarkan Islam dengan guna harta banyak, duit banyak gitu kan. Dia struggle ataupun kegetiran risalah ilahiyah ni tak macam tu. Jadi itu yang mengganggu saya, ya. Yang poin itu yang telah menyebabkan saya merubah. Ramai mungkin pembaca yang masih lagi berada di gapura, di pintu gerbang, dia tak setuju dengan saya. Tapi saya ingin ingatkan, saya dah masuk kota, kan, awak masih di pintu gerbang gitu kan. Jadi saya telah menempuh. Tak percaya baca Heidi Ana dulu. Jadi itu antara yang lain lah. Tapi konteks hubungan saya tidak percaya itu bukan dah tak percaya kepada manusianya. Dulu sayang, sekarang dah tak sayang. Bukan gitu. Masih rindu kan, masih lagi kalau ada peluang nak pergi lagi, nak jumpa mereka gitu kan. Walaupun zaman dah berubah gitu kan. Dulu seorang diri, boleh bawa diri sendiri, dengan saya nak bawa anak isteri dan sebagainya. Jadi itu tidak berubah.
Cuma tanggapan-tanggapan, kefahaman saya telah berubah. So itu hijrah itu saya sebutkan. Sudah itunya saya berhijrah. Idea hijrah. Makna dari sudut pandang doktor, walaupun kita mengagumi sesuatu tu, tak semestinya kita kena meromantisasikannya 100%. Wow, ya betul kan. Bak kata Samsul Hibatullah, janganlah kita romanticize. Anda mencintai seorang wanita gitu, memburunya, tetapi setelah memperolehinya macam ni rupanya sahaja gitu kan. Marah. Macam mana seorang feminis boleh sebut perkataan ni gitu kan. Okey, teruskan. Ada lagi ke? Panjanglah kita ni. Tak habis ni. Ni mungkin soalan terakhir. Okey. Lega. Adakah doktor bercadang untuk menulis buku perjalanan yang lain selepas Hana adik-adik Hana dulu? Hana. Adakah saya bercadang untuk menulis buku yang lain selepas saya di adik Hana dulu? Dia menulis sastra perjalanan ni, dia bukan macam menulis travelog. Saya dah tegangkan kan. Jadi ada beberapa pengalaman saya yang contohnya waktu di Eropah, itu saya dah selesai tuliskan dalam bentuk novel. Ini latar saya, perasaan saya, tanggapan saya kepada manusia-manusianya telah pun saya turunkan dalam beberapa buah novel. Contohnya dalam Perempuan dan Bercinta, dalam Profesor, ya. Itu telah lepas. Tapi ada juga yang pengalaman-pengalaman yang tertentu yang saya belum habis rasai. Maksudnya ialah untuk tulis sastra perjalanan ni, dia kan harus macam duduk dalam masyarakat tu bergelumang, kan? Saya memang ada rasa nak tulis satu lagi, tapi bukan dengan latar Turki, latar lain pula. Dan memang kerja mengarang ni memang kita buat catatan, dokumentasikan pengalaman kembara kita, pertemuan kita dengan manusia-manusia, hubungan kita dengan lingkungan dan sebagainya. Jadi saya rasa saya akan ada sebuah lagi kalau panjang umur, kan? Tapi lambatlah, sebab sastra perjalanan ni dia adalah sebuah karya yang maknanya kita kena prosesnya mungkin lama kan. Ini kan kerja berapa tahun punya yang dikumpulkan, nampak je nipis. Tapi dia kerja berapa tahun. Dan bila kita pegang buku ni kan, saya terpanggil lah untuk beritahu tentang Swiss binding. Ni Swiss binding, ya. Nampak macam buku ni rosak. Awak rasa macam buku ni rosak ke? Awak rasa macam rosak kan? Waktu Kecewa mula pegang. Kecewa kan macam buku ni dah rosak. Kenapalah saya dapat buku rosak ni kan? Sebenarnya kan, ini menunjukkan anda telah membeli sebuah buku yang berkualiti sebenarnya. Kerana dia menggunakan Swiss binding. Binding ni ada banyak jenis binding ni. Kan, ini jenis binding. Kan? Jahit ke apa kan? Ini Swiss binding dipanggil. Apa kelebihan fadilat, fadail gitu kan? Kita bulan Syaban ni, hujung bulan Syaban ni mulia ini. Apakah fadail kepada Swiss binding ni? Swiss binding ni adalah dia nampak macam bila kita buka halaman yang ada foto macam ni, dia nampak penuh. Kalau dia tak Swiss binding ni, nanti dia tak nampak dah dalam celah ni. Celah-celah ni kan tak nampak kan. Jadi dia memberikan kita sepenuhnya macam ni. Rasa tirani dan beberapa ekor ayam gitu kan. Kalau kita tak Swiss binding, dia tak nampak. Jadi ini antara yang inilah. Sebenarnya dia Swiss binding ni adalah sebuah seni juga, seni membaca. Dia estetik, dia ada estetik penerbitan, estetika penerbitan yang perlu saudara-saudara fahami. Jadi sekiranya anda mendapatkan Heidi Ana dulu, jangan panik, jangan gemuruh, ya, jangan bimbang, jangan khawatir bahawa buku ni tak rosak. Kami tidak jual buku rosak kepada anda. Kan? Ini adalah sebuah kualiti, buku berkualiti, dan dapatkan Heidi Ana dulu di kawah buku, promosi. Okay. Jadi itu dia yang
yang sebagai yang terakhir lah. Baik, Doktor ada kesempatan untuk satu lagi soalan? Boleh. Boleh, okey. Jadi Kata dah terakhir. okay, soalan yang terakhir. Jadi dalam seni membaca buku, pembaca perlu melihat bagaimana bahagian-bahagian buku saling berhubungan. Maknanya macam dalam buku ni dia ada elementary dan sebagainya, perbandingan akhir sekali. Jadi seperti buku Hadiah-Hadiah Anadolu ni, ia menggabungkan naratif pengembaraan, puisi dan refleksi retrospektif. Ada selit cerpen dan gambar-gambar juga. Jadi bagaimana doktor melihat bahagian-bahagian ni dan bagaimana ia disusun agar ia tak menjadi sekadar catatan tapi membentuk satu dokumen sastra perjalanan yang doktor sebutkan. Dia seni membaca buku ni kan, dia kamu kena letakkan macam dia kamu macam Cik Siti dalam Hikayat Musang Berjanggut tu. Dia Sa'diah kan, tu filem P. Ramlee tu kan. Dia lalu dalam hutan pakai payung, dia buka payung. Apa sebab dia buka payung, dia kata? Lalu di hutan buka payung. Sebab takut ular jatuh. Takut ular jatuh. Kan. Kemudian tu dia dapat macam-macam ramuan daripada P. Ramlee kan. Dia nak raja. P. Ramlee bagi kat dia macam, dia pun buka, dia nak masak kan. Dia tengok, benda ni semua ada dalam ni kan. Tapi apa yang dia buat? Dia asingkan satu-satu. Dapat nasi, dapat macam-macam lauk kan. Teruslah P. Ramlee rasa, inilah orang yang ada seni membaca. Maksudnya ialah dia berjaya mengasingkan ramuan-ramuan itu satu-satu. Itu seninya. Sebenarnya membaca ni bukan satu kerja yang macam, aku ambil satu buku, kemudian tu baca, kemudian tu habis. Tak. Sekarang ni kan kerana di Instagram ni ada persaingan kan, kerana media sosial ni kita akan sentiasa bersaing. Bila hujung tahun kan, Samsul akan menaikkan 30 buah buku telah Samsul baca. Samsul letak buku gitu, stack gitu kan. Nafis pun rasa tercabar ni kan. Dia ada 32 buah buku. Saya pula tengok macam, Allah, saya ada 3 buku je baca tahun ni. Tapi 3 buku saya baca dengan 30 Samsul baca mungkin berbeza. 30 yang saya baca tu, saya baca dengan penuh kesabaran. Saya pilih dalam keadaan umur saya yang waktu macam sekarang ni kan, saya dah mengemas bilik pejabat saya yang telah 2 dekad tak mengemas. Dia orang tolong saya. Ada buku yang saya nak ketepikan, buku saya nak sort, buku yang apa yang akan berlaku pada buku ni tak tahu lagi akan datang, itu kan. Ada buku yang saya nak pilih, nak simpan. Saya mengenang setiap buku yang dibaca itu, bagaimana dia berhubungan dengan saya, dan bagaimana buku itu telah disaring dan dipilih. Mana buku penting, mana buku tak penting, mana buku lebih dekat, intim dengan diri saya. Ada buku yang rasa jauh dibaca. Itu kan ada perbezaan-perbezaan dengan individu-individu tertentu. Jadi setiap buku yang dibaca itu ialah kita ada pengalaman mengasingkan. Dan saya nak beritahunya bahawa setiap buku itu dia buku yang baik, dia mengesankan dan dia membolehkan kita untuk bergulat dan bergelumang lama dengan buku tersebut. Malahan bukan satu kali, kita boleh baca berkali-kali. Ya. Kenapa Hikayat Abdullah, Munshi Abdullah masih dibaca? Benda tu je. Pengalaman dia dengan Raffles dan sebagainya kan. Tapi setiap kali baca, kita akan dapat berbeza-beza. Ya. Saya ada seorang pengarang Vietnamese American, sekarang saya lupa pula nama dia gitu kan, yang saya sangat suka. Ya. Dia tulis novel The Sympathizer. The Sympathizer. Dia menang Pulitzer Prize, pengarang ini. Saya lupa sekarang namanya. Dia beritahu setiap tahun, 1 tahun sekali, dia akan baca War and Peace. Daripada seorang Leo Tolstoy. Dia akan baca setiap tahun. Macam bulan puasa je akan baca Quran gitu kan. Dia ada satu bulan tu dia akan dedikasikan, setiap tahun dia akan baca karya Leo Tolstoy ni. Dan dia kata dia dah berapa tahun dia jadikan rutin membaca ni. Setiap kali dia membaca Tolstoy yang tebal ni,
Mu'ampis ni, setiap kali membaca tu dia telah menemukan benda yang berbeza-beza. Setiap tahun baca ada jumpa benda baru. Jadi ini sebuah buku yang kalau lah baca Tolstoy punya War and Peace tu dengan 30 orang 30 seorang baca 30 buah buku, ini bacaan lebih berkualiti gitu kan nak katakan. Sebab dia boleh dapat macam-macam. Jadi tak sama kan baca Quran dengan baca novel sebagai contohnya kan. Ada macam-macam kan, dapat pahala lagi gitu kan. Jadi untuk memahami kepentingan membaca dan bagaimana membaca yang masuk dalam sini dan jadi sebati dengan darah daging kita, buku yang baik lah maksudnya ialah dia tetap tidak ialah kena pandai mengasingkan, memilih mana yang perlu untuk jadi vitamin, nutrisi, khasiat dalam badan kita. Ada yang perlu kita jadikan sampah yang kita kunyah dan kita kubuhkan jadi bahan kumbahan. Jadi seni membaca ni sangat penting. Kita bila membaca buku ni perlu mementingkan kualiti daripada kuantiti lah. Betul. Itu pendapat saya lah. Orang lain marah kan kata pula itu kan. Jadi masa pun menceburui kita hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi diskusi kita, Doktor ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Nafis, saudara Samsul Hibatullah daripada Universiti Putra Malaysia, penyelidik mereka Dr. Erna ya. Kemudian itu juga pensyarah-pensyarah daripada UPM Jabatan Bahasa Linguistik ya, yang membekalkan Institut Alam Tamadun Melayu dengan pelajar-pelajar latihan industri yang saya percaya Nafis dan Samsul telah dapat pengalaman banyak. Mereka di hujung-hujung hari terakhir latihan industri mereka, selepas ni mereka akan menempuh dunia yang berbeza, dunia orang bekerja orang kata kan. Jadi saya harap pengalaman yang kecil 6 bulan 6 bulan bersama dengan saya, daripada saya tak boleh berjalan berkursi roda, kena papah, bertongkat, sampai saya dah boleh jalan balik. Alhamdulillah mereka bersama dengan saya dan jadi saya harap diskusi buku kita ini akan mencapai maksud, khususnya untuk pembaca-pembaca kita di luar sana dan juga pengekor-pengekor perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu ya. Perpustakaan ni adalah sebuah perpustakaan yang sangat penting untuk Institut Alam dan Tamadun Melayu. Saya selalu sebutkan bahawa saya tak jumpa banyak perpustakaan yang sebenarnya ada bahan yang macam-macam. Yang nampak je kecil sebenarnya, raknya macam ada beberapa je. Tapi kita duduk atas mutiara, duduk atas galian emas, hasil mahsul mineral yang sangat sangat kaya. Dan sebagai seorang fellow penyidik di Institut Alam Tamadun Melayu ni, saya sebutkan dengan jujurnya, ikhlasnya, bukan kerana di tempat saya maka saya nak ngampu dapat apa. Ngampu bukan. Mengampu pustakaan dapat apa je. Jadi saya nak beritahukan bahawa kalau mereka itu adalah pelajar UKM ataupun penggemar pengajian alam Melayu, tempat ini memang tempat yang menawarkan banyak galian yang istimewa untuk dipugar, untuk digali. Jadi Saudara Hafiz ada nak tambah? Tak ada tambah. Okay, baik, jadi itu sajalah daripada kami tiga, saya, Nafis dan juga Dr. Muhammad Faizal Musa ataupun Dr. Faizal Tehrani. Jadi semoga kita mendapat sesuatu daripada diskusi hari ini dan jangan lupalah untuk mendapatkan buku hadi-hadi Anadolu ni dan juga buku Seni Membaca Buku. Pastikan baca ni dulu sebelum baca yang itu. Dia kena datang sekali supaya lebih faham. Ya, betul.
Okay, jadi itu saja daripada kami. Terima kasih. Oh, kita ucapkan selamat berpuasa. Ya. Selamat berpuasa. Selamat puasa semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ni dah. Bye yang baru masuk. Masuk lambat. Ada soalan lain? Tak ada, kita tak buka. Biasa kita buka kan. Kita lupa part tu. Tapi lama ni. Kan? Kita mula 10 suku kot. Sampai sebelah sana. Betul tak? Banyak menceceh. Dekat TikTok pun ramai juga ni. Ramai. Famous lah Nafis. Boleh. Dia komen tapi tak signifikan. Apa ya? Dia cakap apa? Saya dah dapatkan masa pesta buku tahun lepas, Radit Makcik. Mesti dia bagi tahu. Ya. Terpaling lah tu nak cakap. Dah tutup. Jadi kat depan ni kita jual muka dulu. Jual muka. Kenapa boleh tutup? Terjemah Dr. Only Style. Ha? Boleh terjemah. Maki dia susah. Susah kan? Susah. Sebab dia punya kajian kes dia bukan sastra. Kajian kes dia yang music. Sebab sastra tak sempat siap. Ya. Dia mati dulu. Kamu tak pernah dengar kan oleh Style kan? Tak pernah. Dia kaji Mozart, Beethoven, banyak lah. Dia oleh Style. Tapi Satu, dua, tiga. Tapi saya dah terfikir untuk terjemahkan soal dia nipis. Dia adalah juga, dia macam cerita sempurna juga. Dia syarahan, dia yang, dan kemudian tu dia macam bertabur. Isteri dan juga kawan-kawan dia kena jalin. saya rasa buat commentary. Tapi dia banyak wujud muzik. Saya rasa dia tak sempat siap. Sebab tajuk dia Music and Literature. Saya nak gunakan tu untuk hujahkan membaca beberapa karya pengarang yang orang anggap macam karya dia kat ujung tak best lah, macam Syahnun. Gitu kan? Yang sebenarnya bila kita membaca dengan menggunakan kerangka tu, membantu dia lah, tapi dia fikirkan menarik eksplorasi Edward Said itu. Dan dia kan orang kenal hanya kerana dia orientalisme, sangat ideological lah. Dah ke? Tak ada. Tutup je nak tekan. Dah ambil gambar. Dah ambil gambar.